Susah tau nak cari bendera Indonesia yang berkibar dalam keadaan lusuh, dalam keadaan terkoyak. Cuba tengok, dahsyat tak dahsyat orang kita. Cuba tengok bendera tu, teruk sangat tuan-tuan. Teruk sangat. Takkan tak ada siapa nak tukar. Ini bendera apa ni Abi? Bendera Malaysia. Cuba tengok sikit, cuba tarik sikit. Allah. Allahu Akbar. Ada warganet Malaysia menarik perhatian setelah membandingkan pemasangan bendera di Indonesia dan di negaranya, guys. Dalam video tersebut, ia mengaku cukup terkesan karena selama berada di Indonesia, mayoritas bendera merah putih yang dipasang di berbagai tempat terlihat masih bersih, rapi, dan layak dikibarkan. Menurutnya, masyarakat Indonesia tampak lebih sigap mengganti bendera yang mulai kusam atau rusak, sehingga suasana menjelang peringatan Hari Kemerdekaan terlihat lebih tertib dan penuh semangat. Susah tau nak cari bendera Indonesia yang berkibar dalam keadaan lusuh, dalam keadaan terkoyak. Sebabnya dekat Indonesia ni bukan semua tempat diorang kibarkan bendera. Jadi kau tak akan jumpa banyak bendera Indonesia ni dikibarkan dekat bengkel ke, kedai makan ke apa ke. Dia macam dekat tempat-tempat tertentu saja, macam tempat-tempat pelancongan ataupun pejabat-pejabat kerajaan. Berbeza macam dekat Malaysia. Restoran pun ada bendera Malaysia kan, bengkel kereta ada bendera Malaysia. Lepas tu entah dekat tiang mana pun ada bendera Malaysia. Malangnya kita ni lebih banyak kibarkan bendera negara kita daripada Indonesia dekat luar, tapi kita tak jaga. Itu sebab kebanyakan bendera Malaysia sangat lusuh, kotor, koyak rabak. Saya bukan nak katakan memang langsung tak ada bendera Indonesia yang berkibar dalam keadaan lusuh dan koyak, tapi memang sangat sikit. Benda tu memang susah nak jumpa. Sebab memang kebanyakan tempat tak ada bendera Indonesia. Kalau sesiapa yang nak kibarkan bendera Malaysia, pastikan dia kena tukar setiap beberapa bulan dan kita kena denda kalau bendera itu dikibarkan dalam keadaan lusuh, koyak. Sebab untuk apa kau nak kibarkan bendera Malaysia tu tapi kau tak nak jaga? Jangan anggap tiba-tiba saya nak memuji Indonesia, mengangkat Indonesia. Benda ni adalah fakta. Kau datang ke Indonesia, kau sendiri tengok. Apa pandangan korang pula? Tuliskan dalam ruangan komen. Nampak tak bendera Malaysia kat belakang tu? Cantik tak? Cantik kan? Cantik sangat. Ini dekat kawasan majoriti orang Melayu tau. Tak payah tahu dekat mana. Cuba tengok, dahsyat tak dahsyat orang kita. Cuba tengok bendera tu, teruk sangat tuan-tuan. Teruk sangat. Takkan tak ada siapa nak tukar. Tak apa, kita biarkan. Kita tengok sampai bila mereka nak kibarkan bendera ni. Mungkin sampai lagi 100-200 tahun lagi. Ini bendera apa ni Abi? Bendera Malaysia. Cuba tengok sikit, cuba tarik sikit. Allah. Allahu Akbar. So apa pesanan YB ni YB? Cantik sungguh bendera tu. Apa ni? Saya pun tak tahu nak kata apa, speechless. Tapi inilah, bila kita tengok kan setengah-setengah puak ni, mereka marah dan sebagainya bila adalah geng-geng ni kibar bendera asing. Tapi ni bendera di sendiri, bendera Malaysia sendiri, bila dah keadaan macam ni, tak kata apa. Tak boleh lah, jangan macam tu guys. Kan, tolonglah minta geng, mana-mana kalau nampak bendera Malaysia dalam keadaan yang lusuh, buruk macam ni, tukar sajalah boleh Okey. Kalau nampak bendera dah lusuh, jangan biarkan tergantung terlalu lama. Bukan saja kurang cantik dipandang, malah kurang sesuai untuk melambangkan kebanggaan negara. Tukar kepada bendera yang baharu, terus nampak kemas, teratur dan lebih patriotik. Pelbagai saiz ada di beg kuning bawah. Klik dan pilih yang sesuai. Hello semua, selamat petang. Saya tunjuk satu video, saksikan. Okey, ini Selangor, Malaysia. Kita tengok bendera punya pola macam mana. Tapi ini lain negara punya bendera cantik. Lain-lain semua koyak, serabai. Sudah tengok kan, apakah kewarganegaraan diorang? Apakah negeri yang ada dekat IC korang tu? IC biru kan? Kenapa ni bendera negara negeri ni macam koyak, rabas, rupa macam jari melambai di tengah angin. Ayo, yang namanya parah. Bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Jangan masa tu saja tunjuk patriotik, pacah sini, pacah sana. Lain timing, bendera semua serupa macam ni. Rafia gaire. Siapa yang bertanggungjawab, bertugas untuk cek benda ni, silalah cek ya. Terima kasih. Ini satu lagi. Kalau tengok bangunan ni, bangunan yang menghadap jalan utama, bendera Malaysia koyak. Macam mana di BKL ni buatlah kerja, paksalah pemilik premis turunkan bendera, gantikan bendera ni. Ini pun area tarikan pelancong. Kita ni negara berperang ke sampai bendera rosak macam ni? Allahu Akbar. Buat kerja, buat kerja. Menteri Wilayah buat kerja. Bendera terbalik.
Guys, bendera terbalik lagi. Kenapa boleh pasang macam ni? Kenapalah ada lagi rakyat Malaysia pasang bendera terbalik macam ni? Bukan satu tapi banyak. Lepas tu bila dah kantoi, yang confirm backup mesti DAP. Korang perasan tak? Mesti DAP punya. Geng-geng diorang ke yang terbalikkan bendera ni? Diorang tak tahu ke bendera Malaysia ni adalah simbol kedaulatan negara lah. Kalau bendera pun tak reti nak hormat, memang tak layak lah nak duduk Malaysia. Buang je kerakyatan mereka tu. Korang dah tengok belum kes bendera yang terbalik ni? Okey, Cino ni dia memang bersalah sebab kau niaga tiap-tiap hari, takkan kau tak perasan bendera tu dah terbalik. Tapi saya pelik tau. Kau sebagai satu ahli politik, kau boleh je bagi statement, bagi tegur, bagi denda, asal kau nak dibesarkan kes macam ni. Yang saya pelik ni, kau sebagai satu ahli politik bukan kena menjaga rakyat dan fokus menaikkan ekonomi negara ke? Saya maka sebagai satu rakyat Cina Malaysia, saya tak ada kata siapa salah, siapa betul. Cuma kita harap Malaysia kita ni, negara kita ni boleh satukan, boleh damaikan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Janganlah buat benda yang sensitif ataupun boleh panaskan setiap kaum. Kalau korang setuju dengan apa yang Marcus cakap tadi, korang kasih like dengan share video ni, share sampai jadi. Kenapa kes bendera terbalik ini hanya melibatkan kaum Cina? Adakah mereka footloose terhadap negara? Itu tempelak seorang pemerhati yang mempertikaikan kenapa insiden pemasangan jalur gemilang secara terbalik seringkali melibatkan sekolah vernacular Cina dan bukan sekolah kebangsaan atau institusi lain. Menurutnya ini bukan lagi isu teknikal atau kecuaian semata-mata. Sebaliknya mencerminkan sikap segelintir kaum Cina yang dilihat semakin longgar malah mungkin tidak peduli terhadap nilai kenegaraan dan simbol rasmi negara. Tegasnya mustahil tidak ada sesiapa yang sikap dan barangkali juga aku bertahan serku iaitu kegagalan menanam semangat patriotisme. Dari melihat video warganet Malaysia tersebut, setidaknya menyiratkan ada perbedaan rasa nasionalisme antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Karnat menjadi pengingat bahwa merawat dan menghormati bendera merupakan salah satu bentuk kecintaan terhadap tanah air. Demikian, rasa terkejut dari orang Malaysia yang melihat ada perbedaan cara masyarakat Indonesia memperlakukan simbol negara, salah satunya bendera. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pandangan warganet Malaysia tersebut? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.